Apa mengatakan? Bismillahirrahmanirrahim. Apa mengatakan? La ilaha illa anta subhanaka tenang. kuntu minadh dhalimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lepas, boy. Lepas, mana tahu? Cuma membantu. Allah Akbar, la ilaha. Panas bang. Panas ya? Allahumma sholli ala. Paku emas ni. Paku emas weh. Ha? Boy, tenang. Lihat, boy, tenang. Mana pakai tu? Jangan. Paku emas weh boy. Bila. Boy, keselamatan boy. Jaga, boy. Tak, kita settlekan boy dulu ni. Keselamatan boy ni. Bagi lari. Boy, apa benda yang kau nampak ni? Apa Bagi benda tepi dia, bagi tepi boy daripada benda ni. Ya, boy. Tenang. La ilaha illallah. Satu bala lagi ni boy. Allah, boy. Apa yang kau cari, boy? Apa yang kau nampak ni, boy? Ha? Bismillah. Dia bang, panas tu bang. Weh, Bang nampak sang. aku takut ini ada orang pasak apa ni. Aku takut sini ada orang pasak apa. Boy, kenapa menggeletak kau ni? Macam mana tiba-tiba ada gelang tu? Tahu Ras, mati Baras. Cepat weh sebelum kita balik Malaysia. Aku nak benda ni settle weh. Kita settle, boy. Jangan sampai dekat Malaysia kita begini. Letak sekejap. Berturut-turut weh. Paku yang dipasak. Tutup bang, tutup. Ya, paku. Berisiko. Paku yang dipasak. Ha? Paku yang dipasak ni. Geng, ada benda. Tengok balik. Ni. Tak panggil Kang Edang. Lagi mana? Panggil. Tak, sekarang ni kita tawarkan dulu ni. Tengok balik bang, Ini paku orang Betul pasak ni. tutup balik bang. Okey, ada ayat dekat ada ayat dekat paku tu weh. Paku ni, ada ayat. Ada ayat weh. Ada ditulis satu benda ni. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Boy, kau baca surah Al-Ikhlas. Kau baca boy. Bismillah. Qul huwallahu ahad. Kau baca. Alhamdulillah Rabbil alamin. Bismillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masuk mana ni? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gelang ni macam mana? Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana geng? Tolong geng sebelum balik geng. Tolong. Dah 3 hari berturut-turut dah benda ni. Aku lemah lah weh. Kita belah dulu. Tak, ini barang ni. Tak, better kita tinggal dulu. Bawa. Kita bawa. Kita bagi kaedah. Tak, kepanasan cuma ni. Cek balik bang, cek double check balik bang. Ha? Ada. Kita cek balik bang. Ha? Buka. Boy. Buka balik. Ada. Boy. Tahan. Ada. Tutup. Kenapa geletar ni? Panas ya boy?
Tak apa, aku pegang dulu boy. Aku pegang. Weh. Aku pegang. Weh, lihat tenang weh. Sabar. Tak depan. Sabar dulu weh. Depan. Sabar dulu weh. Weh, Sabar dulu. jangan lari depan. Bang. Jangan lari. Jangan lari. Tenang weh. Bang apa pegang. Bang, sini bang. Perutnya tak ada, woi. Perutnya bersirap. Woi. Allah Akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, la ilaha illallah. Allahu Akbar, la ilaha. Woi, bolong ke ni? Bolong ke? Tunjukkan rupamu. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Shootlah benda kat sini. Kalau berani kita pergi depan. Boy, jaga boy. Weh, janganlah. Bang. Allahu Akbar, la ilaha. Bang, Malaysia tak dapat macam ni bang. Astagfirullahalazim. Tunjukkan rupamu. Kalau aku cabar kau untuk tunjukkan rupamu. Undur lah, bahaya ni lah. Mana rupamu? Undur lah, bahaya lah. Tunjukkan. Weh. Woi, dia tak belah woi. Weh, undur weh. Weh. Woi. Tu perut dia. Kenapa perut dia? Kau manusia ke apa? Apa kau manusia apa? Kau manusia ke apa? Tak belah weh. Weh, dia tak belah. Abang Zul, weh. Tahan dulu bang. Bang, Yutlah tak belah weh benda ni. Dia tak belah weh. Bang Zul, bang. Weh, ni apa ni? Bang. Ni apa weh? Paku tu mana? Paku ni weh. Paku tu mana? Bang, tengok bang, hilang fokus benda tu dah hilang dah. Mana pergi? Astaga. Tu paku weh. Boy. Weh. Bukan weh. Tengok sini. Weh. Tengok sini weh. Hai? Tengok sini weh. Apa benda tu? Astagfirullahaladzim weh. Tengok sini. Apa benda? Hai? Bang, kenapa? Mana paku tu? Mana abang tahu tu benda tu? Nampak tu apa dia? Hai? Ni sanggul woi. Weh, ni sangkul tu weh. Allah Akbar. Weh, apa ni weh? Dos, dia apa dos? Ha? Sanggul bang. Sangkul apa? Sanggul kepala lah bang. Takkan sanggul kaki. Itu pun bang tanya saya. Tak, abang tak tahu ni. Tak tahu sanggul kepala tanya lagi bang. Astagfirullah weh, macam Hei. weh, bukan paku tadi. Ha? Boy, cabut gelang kau boy. Letak sekali boy. Cabut gelang kau, letak sekali Anak semua. ambil gelang tu bang. Letak sekali. Ini ada kena-mengena ni, kita settlekan dulu. Ini ada kena-mengena dengan dia. Ada boy. sini bang, ada sini masuk. Aku pegang. Letak je settle. Boy. Boy, jangan pegang boy. Jangan pegang boy. Kita settlekan satu-satu. Ini ada kena-mengena dengan dia. Zap, kau tengok. Sama weh. Ya, barang dia ni lah. Weh, dengan paku tadi sama. Ya, tengok ni. Dia punya boy. Sekejap macam ni. Senang. Weh, sama. Mungkin gambar tadi yang abang musik tu, apa kata barang ni kita letak balik semula tempat dia. Betul tak? Ini mungkin salah satu tempat dia.
Apa yang boy cakap tu boy? Aku serius, aku jadi Apa buntu. boy? Nama apa? Apa? Hero Kido. Apa dia? Aku tak tahu bang, aku jadi buntu Nyonya. bang. Apa nyonya pula? Kosong tu. Kido apa entah. Mungkin dia, geng, mungkin dia punya apa kata kita letakkan balik semula tempat persudian Jangan, aku tu- aku yang, baca kamera. yang saya pegang tadi. Aku pakai kamera dulu sini guys. Nyi Roro Kido. Nyi Roro Kido. Mungkin saya rasa geng, mungkin di antara ini adalah dia punya. Mungkin benda tu kita terambil geng benda tu. Pegang tadi tu panas. Roro Kido. Tak, maksudnya tadi paku tu bertukar menjadi sanggul. Ya, ni. Sebab tu abang menjerit tu. Abang lari kenapa? Sebab kenapa? Sebab terasa panas kan benda tu. Memang terasa panas benda tu. Sebab tu abang mundur. Kau tengok geng sendiri. Apa benda tu? Benda yang sama geng. Ibarat gelang satu. Apa? Sanggul tu satu. Geng, ini bukan lelaki punya geng. Ini perempuan punya. Betul tak apa yang saya cakap? Allah Akbar. Macam mana kita nak buat ni? Kita kena settle juga hari ni sebelum kita pergi tempat lain. Geng, kita malam ni, hari ni adalah terakhir geng kita berada kat Banteng geng. So macam mana pun kita selesaikan dulu macam mana. Mungkin kita akan pulang berdiri pada tuan punya badan. Ras, kau cuba pegang Ras. Sunggul tu. Sanggul. Sanggul tu. Kau cuba pegang. Buat apa aku nak Kau pegang? cepat, kau pegang aku cakap. Jangan boy. Kejap, kau pegang. Kau pegang. Apa kau ni, boy? Kau pegang. Jangan weh. Kejap, kau pegang panas. Masalahnya binasa benda tu. Pegang, kau pegang. Yakin? Kau Untuk pegang, apa? kau pegang je. Alah, panas gila kan. Pegang Ras. Jangan Ras. Ibarat barang ni macam disihir. Cepat Ras. Pegang Ras. Kan. Apa? Kan. Allah Akbar. Ras, kau pegang dua-dua. Kita undur. Allah Akbar. Apa yang kau nak buat ni? Hah? Kau tak pelik ke kalau aku pegang sunggul tu, aku panas. Gelang tu aku pegang tak panas. Tak boy. Macam ada puzzle lah dia nak bagi tahu ni, weh. Tak. Ini barang kemas perempuan ni, weh. Ya boy. Tapi kita sekarang ni, kita tak tahu macam mana kita nak pulangkan balik semula pada benda tu. Sama ada kita ambil barang ni, kita letak tempat persujian tu. Itu je cara. Ataupun kita pergi balik semula pantai yang kita berjumpa mula tu tuan. Itu je jalan terakhir ni. Kita tahu. Kita buang kat dalam laut. Senang kita. Habis, selesai. Kita tutupkan permainan apa semua sekali. Kita tutupkan laluan lingkaran apa yang ada dekat sini. Kita datang kat sini. Dah. Esok kita caw balik. Kena panggil kandang. Kena panggil kandang. Kandang. Kena panggil kandang. Betul juga. Kita panggil kandang. Boleh tak? Okey. Tes. Kandang. Keluar dari kandang. Sebab ini barang yang ada dekat sini. Dia yang tahu ni. Dia yang tahu ni. Kandang. Masuk kandang. Tak boleh. Kita kena selesai juga. Kita panggil kandang. Apa benda, apa yang dia cuba selesaikan barang ni. Mel, panggil kandang, Mel. Panggil kandang, Mel. So memang. Sebab tak boleh. Boy, aku nak tanya kau. Kau ambil paku tu dekat mana, boy? Kau kan kat pokok tu, Pai? Kat pokok. Oh, ya. Atas pokok? Kat Kita nampak tadi bolong ke? Bolong. Wah, Bolong. perut dia macam ni tu. Hancur. Hancur. Boy, aku nampak weh depan. Weh, tak adalah tu, weh. Okey. Kalau Bukan nak tu, kita, weh. Bukan tu, weh. takkan Sekejap, lah. kita panggil kandang dulu. Bab ni, weh. Ini yang panggil perempuan sundal tu kan? Bukan. Bukan, kau ni. Okey, macam ni. Lu jalan baik Itu kandang. sudah lain, ini sudah bolong. Sundal lah. Dah, sekarang ni, masa boy tarik benda tu, tarik paku tu daripada pokok tu, benda tu keluar ni. Benda tu. Oi, sundal, mari kau. Tunggu di jalan, okey. Baik kandang.
Tak, apa kita tunggu kandang kat sini. Kandang ni. Kita tunggu. Kita kandang je. Biar kandang, tolong kandangkan benda ni. Kita tunggu kandang ni. Dia kandang sendiri yang dia tahu ni. Sebab kandang ni orang sendiri. Dia sendiri yang cuba Tak bang, tak apa. Kita dah pergi kandang. Kalau ke kandang lagi. kandang. Tapi, okey. Paku tu bertukar jadi sarut. Weh bang, sini kita buat parah bang. Bukan majalah 3 bang. Ini bukan pencerahan. Macam dekat kelas ni, Kita buat parah bang. Bukan majalah 3. Bang. Kenapa pakai projektor? Bang. Jangan kita tunggu kandang je. Kita tunggu kandang. Yang kita tuju kandang. Mel dah pergi kandang belum? Dah. On the way, kandang on the way. Jangan kita tunggu kandang je. Barang ni macam mana? Habis kuat pun saya ambil je. Kau boleh kan? Tunggu kandang dulu. Susah waktu. Kalau orang nak saya ambil kan? Bukan senang dapat barang macam ni kat sini kan? Ingat tak bini bang? Bang. Ini jual ni kat kedai apa? Antik ni mahal ni. Dapat juga ribu-ribu tak jalan ni. Sekorang ni jual ni okey ke modal? Okey ke abang buat lawak gini? Hilang juga aku rasa takut. Itu tu. Aku gelak macam tu. Hai. Hei. Siapa yang gelakkan kita balik? Jangan aku lagi. Hiuplah. Tak ada jalan ni. Kau dengar tak tu? Jual je barang pen jumpa ni. Allah. Okay, kalau korang nak beli saya. Kalau siapa nak beli saya ambil. Saya buat balik. Ada tak siapa nak beli? Kandang mana kandang? Kandang. Kena betak tu lagi. Dia on the way. Oh, duit sama lah dah. Dia dah komen tadi. Banyak ke dia? Apa? Jangan kita tunggu kandang jangan. Geng, sekejap. Tetan. Geng, sambil-sambil tu sementara tunggu kandang ni korang bantu lah. Sikit-sikit. Geng, belum. Kosong ni kita gila. Jaga benda ni. Jangan ni bahaya. Saya pun tak berani nak ada orang ni. Saya tak minat ni. Saya tak boleh minat. Punya apa tu? Tak ada minat kalau saya jumpa barang-barang tu. Main cicak ke? Oh. Hey! Dia marah dia. Weh, punya apa tu? Dia marah ni barang dia ni. Kalau batu mata ke senang. Tapi kalau barang tu tak minat ni. Kita tak tahu asal-usul dia. Sama ada dengan kerja juga, kita tahu tuan dia apa. Oi, keluar jap. Saya tunggu kandang ni. Saya tunggu kandang. Sekejap. Saya tunggu kandang jap. Oi. Kandang! Oi. Kandang mana?